Gaming dan juga pasukan Vamos. Masing-masing kunci kemenangan terletak kepada EXP Lane dan juga gold lane mereka sebenarnya. Ya, dan juga ada elemen dibantu oleh mereka punya mid lane. Adakah mampu untuk berikan bantuan sikit sebanyak, tetapi kita berkatakan dia punya playmaker adalah dekat bahagian side lane. Ya, saya sangat setuju. Di mana kita boleh nampak dekat game pertama, game kedua, di mana Natco memberikan damage yang cukup. Dan game pertama Arlord, tapi di game yang ketiga kita boleh nampak yang Ye3 function up. Sekali lagi bagaimana Mel QT juga menunjukkan kebangkitan, membuatkan pasukan Chiku guys goal hot. Your team is picking. Freya first pick, bukan Pakito. Okey, menarik. Zersin Pakito. Yep. Freya. Persoalan dia dekat sini. Yves Glue ataupun Yves Liomot. Bagi pendapat saya, ambil Yves Atlas. Yves Liomot lah. Saya rasa Yves Liomot mungkin okey. Atlas pun Kalau okey. Liomot, ini maksud yang Mercury akan sekali lagi menggunakan Clots. So far tak ada masalah untuk Area 44 bermain Liomot. Super Yoshi dah free agent. Rasi Chiku guys, gold card. Innocent gold card. Memang semua dapat satu Hari ni akan semua dapat gold card. Aku rasa lah. Riz dah tahu dah nak dapat siapa. Ya, betul. Sama ada Hazel Ataupun yang mana tak ada. Tapi off Expedia. Pick yang Kalia serta dengan Harley untuk Sabri. Ada lagi untuk pasukan Invictus Gaming. Terlalu awal untuk dapatkan Saber dekat sini. Tak tahu. Kita tahu bagaimana Invictus Gaming dengan cheese strat mereka. Kalau tak ambil sekarang, adakah sekarang best? saya nak tanya kepada awak, Syamilo. Saya nak tanya awak. Tanyalah. Adakah Invictus Gaming predict yang Harley. Vamos akan ambil Freya first pick, bukan Pakito? Saya rasa mereka tahu. Macam mereka dah bincang kan, okay, kita ada Pakito ataupun kita ada Freya. So apa jadi kalau dia ambil Freya first? So kita ada plan dah. So kita ambil Pakito dengan Zusin. But tadi dekat first pick yang second pick dia tu agak laju lah pemilihan mereka. Tapi sekarang ni Gatot Kaca akan diambil untuk counter engage berhadapan dengan Kalia. Zone Flash dan gold card. Tu gold card ke color urin? Saja gold card. Rasalah. Saja urin kan putih flash. Oh. Alright, banning yang keempat untuk Invictus Gaming. Terus saja ban keluar hero untuk Natco. Freya mungkin boleh letak dekat goal saya rasa untuk Natco. Tapi masih lagi tak tahulah. Saya rasa hero. nak selamat mid je lah. Ban keluar Yves. Sebab Vamos menggunakan Yves dengan cukup cemerlang sementara tadi. Tapi sebabkan ada Harley ya, saya rasakan kemungkinan hero seperti apa, Louis? Valentina. Luno. Oh, sebabkan Gatot. Tak pasti. Saya rasa ni info. Ataupun mereka nak ambil hero kebal. Boleh jadi. Untuk Hazel. Ya, mereka predict sesuatu juga dekat sini. Dari Baxia akan di-ban keluar terlebih dahulu. Seakan-akan ingin memancing bahawa mereka akan gunakan tank jungle. Tapi boleh jadi itu adalah trik dekat draft daripada pasukan Invictus Gaming, daripada Coach Bam dan juga Coach Jazz. Seterusnya, Ben mungkin akan fokuskan sekali lagi terhadap mid laner. Yves terbuka. Lilia pun ada. Kalau nak true damage mid, guard. Untuk pasukan daripada Vamos, tapi mereka mengeluarkan Uranus terlebih dahulu. Jadi masih boleh menggunakan God. Cuma sekarang ni IT masih lagi boleh menggunakan hero assassin untuk terus pergi ke bahagian God tersebut. Jadi agak berisiko dari mereka keluarkan Liomot. Direct counter terus kepada Harley. Yep, tepat sekali. Tiada Liomot. Suyo masih lagi terbuka untuk diambil. Oi, brother ni dah dapatkan sign. Boleh letak dalam auction lah orang kata. Terus lebih dahulu untuk pick yang keempat. Berdasarkan pick sekarang ni, saya rasa dengan adanya Freya sangat kuat dekat bahagian laning, tak kisahlah letak EXP ke Gold Lane ke, dia akan menjadi sangat-sangat berbahaya. Dan kombinasi mudah daripada Kalia dan juga Harley ni akan mengganggu pasukan IG ketika mana mereka nak book ke map. Di Moskov akan diletakkan terlebih dahulu. Peranan daripada pasukan Vamos sekarang ni adalah untuk mendapatkan
seorang yang boleh handle Moskau. Sama ada letakkan Freya tu dekat bahagian goal lane ataupun letak Freya tu dekat bahagian EXP dan mereka akan ambil Claw dekat sini. Okey, kalau diorang yang letakkan Freya dekat bahagian good lane, mereka kena letakkan someone yang boleh main dekat bahagian long lane. Lantaran sebab kenapa mereka back keluar Uranus. Jadi adakah hero seperti Yuzong ataupun hero seperti Terizla akan dibawa masuk oleh Vamos? Boleh jadi. Wah, ada Banyak 4 cut ah. Betul. Pick seterusnya untuk pasukan Vamos, di mana meninggalkan Hilda dekat bahagian EXP untuk pressure ke arah Pakito dan juga Valentina di bahagian tengah. Kat sini apa ultimate yang dia nak ambil terlebih dahulu? Sama ada memang dia nak Crimson Beacon sahaja sekarang ni? Bagi pendapat saya, dia lebih kepada nak gunakan Shadow Cycle Sword Shadow satu lagi, dan dia nak pegang di fasa early game. Ya. Dan kalau dia dapat pegang fasa early game, ini maksud Arrow 4-4 tak ada masalah. Itu pendapat saya. Last pick boleh letakkan Assassin dekat bahagian jungle ni jika mereka mahu. Sebab mungkin tu sebab kalau dia pakai Hayabusa. Hayabusa. Wow, Tapi- menarik. Dah ada kalian. Kali terakhir saya melihat Hayabusa digunakan oleh Fabian Oi. dan itu adalah dapatkan kemenangan. Betul? Jadi saya tertarik nak lihat bagaimana hero keselesaan Hazel itu sendiri bermain untuk perlawanan yang keempat kali ini. Jadi, kita dah tak nak bawa masa. Lafel dengan Rizky pun tak sabar nak bercakap. Ayo kita bersama-sama dengan mereka berdua. Suka-suka je cakap kita orang tak sabar nak cakap. Ini mata dah berpusing-pusing tengok drive ni macam, what's going on? Hilda EXP boleh kita handle dengan Pakito. Ini Hayabusa. Ini baru kali kedua nampak. Saya tak sabar saya nak tengok game ni tapi saya tak nak bercakap sebenarnya. Yelah. Betul lagi. Faham. Lama dah bercakap daripada tadi sebenarnya. Ya. Jom sekalipun kita akan masuk ke dalam perlawanan keempat dekat sini, di mana skor kali ini 2 berbalas 1. Vamos masih match point, tetapi IG boleh equalize dekat sini. Tapi soalannya adalah macam mana Hazel nak menggunakan Hayabusa ni? Ini adalah antara favorite hero dia, tapi ini adalah favorite hero dia waktu dia debut. Dia sendiri dah lama dah tak pakai hero ni. Betul. Tapi kita nak tengok macam mana jawapan tu kita akan dapat dekat pusingan yang keempat ni. Sebab tambah pula untuk tim Vamos, mereka masih lagi ada momentum. Mereka sekarang ni berada di posisi yang Suelo juga Nova Escobar nampak agresif juga berhadapan dengan Clocon juga Zekif. Tapi memandangkan dekat sini Clocon dia dapatkan Valentina. Jadi secara tak langsung dia boleh mengurangkan sedikit pergerakan Suelo kalau nak agresif sangat dekat bahagian depan. Ya. Dia cakap Clocon antara mid laner yang paling suka pakai Valentina. Macam selagi dia open, tak kisahlah ultimate yang bagus ke tak bagus, dia akan ambil. Dia macam dia punya feel good hero tau. Korang pakai comfort hero lah juga tu untuk Clocon. Cumanya nampak macam sekarang ni tim Vamos mereka cuba untuk elakkan Hazel dapatkan farm yang mencukupi. Ya, kita pakai Hayabusa sebagai assassin. Nak untuk Hazel memang perlu untuk memainkan peranan pada sudut farming dan dapatkan farming yang mencukupi. Dan untuk tim Vamos mereka dapatkan Aaron 404 hero Harley. Itu pun memberikan satu kemudahan juga untuk mereka. Jadi seimbang juga untuk jungler kedua pasukan. Tapi dekat bahagian bawah, Yetri secara tak langsung mengalami sedikit sebanyak kesukaran apabila berhadapan dengan Sepat yang menggunakan Hilda. Jadi masih lagi perlu untuk bermain dengan selamat untuk Yetri. Kita ada soalan menarik dekat TikTok di mana tanya antara Invictus dengan Vamos, siapa akan dapat turret kat tengah dulu? Macam-macam soalan kita boleh tanya. Aku pun tak boleh jawab soalan macam tu. Itulah tu. Sebab dia bergantung dengan gameplay juga waktu perlawanan tu. Kalau contoh macam kadang-kadang kita nampak dia macam perform dekat early game. Ada saya sampai kat bahagian tengah kita tak pasti mereka boleh dapat turret dulu ke ataupun mereka nak fokus kat kill. Ya, sekarang kita tengok di mana Emblem setup, damage tinggi sedikit daripada Sepat disebabkan dia pakai Thrill. Dan nampak gayanya Hazel dekat sini menggunakan Warcry. Jadi mungkin dia nak dapatkan stack Warcry tu terlebih dahulu, baru dia menggunakan Ogi Shadow Kill. Tapi saya rasa macam agak berani nak pakai Hayabusa dekat sini disebabkan kali ada dua benda yang Hayabusa tak suka. Satu adalah heal, yang kedua adalah dia ada instant tangkap. Disebabkan dia punya skill priority lebih tinggi daripada Hayabusa punya Shadow sebenarnya. Jadi saya rasa Hazel tak boleh nak buat apa-apa untuk 6 minit pertama. Lepas tu harap-harap dia boleh dapat satu tangkap yang bagus lah. Mungkin Shadow dekat Error pergi dekat tempat lain and then dia ikut and dia bunuh dia. Dekat bahagian tengah, Narco dah mula untuk melakukan rotasi juga daripada atas ke bahagian tengah. Saya rasa tak ada masalah sangat untuk Narco. Dia gunakan Freya. Berhadapan pula dengan MelQT. Dekat fasa early game, dia dapat minion wave. Dia dah boleh melakukan rotasi juga. Berikan bantuan kepada dua mid lane daripada tim Vamos sendiri. Dan secara tak langsung, Zekif dan juga Clocon berada di posisi yang selesa juga. Kalau mereka nak berikan tekanan kepada Nova Escobar dan juga Suelo. Dan sebabkan sekarang ni, Narco nak tak nak dia memang kena main dengan pantas untuk mengelakkan daripada Hayabusa daripada Hazel ni mendapatkan farming yang mencukupi dekat fasa early game. Ya,
Dan masa sekarang kita nampak Invictus Gaming, diorang sebenarnya bukan diorang lah, Nova yang memastikan kat mana Hazel tu berada, Nova akan teman dia. Dia memastikan di mana dia boleh dapat farm dengan selesa lah. Dan ini satu pergerakan Rom yang saya suka. Tak semestinya kena jaga mid, tak semestinya kena jaga goal. Kadang-kadang bagus untuk jaga jungle. Jungle biasanya kita suka nak blame bila diorang buat benda yang tak bagus. Tapi kadang-kadang salah kita sebab kita tak tolong diorang. Macam mana dia nak excel kalau kita tak bantu dia? Diibaratkan kau suruh ikan terbang. Mana boleh kena tolong kau ambil ikan tu and then kau campak baru dia boleh terbang. Macam betul juga kan. Tapi tak apa. Ini yang bagus bila dah tua. Dia punya... Knowledge tu tinggi. Okey, dia masih lagi tak boleh terima pasal ketuaan tu. Tapi Y3 ada sedikit sebanyak gerakan dan percubaan untuk mendapatkan pemain daripada tim Vamos. Cepat bersama-sama dengan kapak besar juga sebenarnya. Cuba untuk dapatkan pemain daripada Invictus Gaming. Tapi sekali lagi untuk pasukan Invictus Gaming, mereka nampak bermain dengan sangat-sangat selamat. Mereka mengelakkan daripada sebarang pertempuran sekarang ini. Mungkin pada mereka Hazel masih lagi belum cukup power spike kalau nak mula masuk dalam team fight. Tambah pula sebabkan Nova Escobar memang akan bermain dekat kedudukan Hazel saja. Kat mana Hazel pergi, kat situlah dia ada seperti mana yang Lafel katakan. Jadi untuk Invictus Gaming memang perlu untuk tunggu Hazel dan juga Nova Escobar tunjukkan muka. Dan kemudiannya baru mereka boleh nak lakukan setup ke atas tim Vamos. Saya rasa sebenarnya Hazel early game ni susah dapat kill. Kalau dia dapat kill, memang salah Vamos. Dah diorang overextend ataupun ada seorang memang dia isolatekan diri sendiri dia. Sebab Hazel sebenarnya early game ni bukannya damage dia tak tinggi sangat. Tapi dengan draft Vamos kat sini, kalau sepat dekat depan, even kalau aku pun dia boleh heal dengan dia Shadow Strike, memang sepatutnya susah dapatkan kill. Tapi sebab Nova Escobar dah mula, jadi saya rasa Hazel akan masuk juga walaupun Aaron 4-4 dah dapatkan tackle yang kedua. Mereka cuba untuk masuk mencari mangsa Hazel, cuba untuk menekan ada Oki Shadow Kiswahilo dapatkan first blood menunjukkan Zakif. Aaron 4-4 juga dah tak ada dua gugon. Sempat cuba untuk masuk ke hadapan tetapi Y3 telah pun dia tumbangkan begitu saja sempat. Didapatkan oleh Swallow dengan dapatkan double kill. Tapi Narco masuk, Hazel cuba untuk dicari tetapi Narco gunakan flicker mencari Melcuti juga. Namun begitu untuk Melcuti perlu untuk mengundurkan diri dengan cara segera. Narco cukup agresif. Narco manggil pula Clockwork untuk masuk. Melcuti tumbang juga di tangan Narco. Selesa menggunakan Freya untuk Narco. Tapi saya masih nak puji juga Invictus Gaming dekat sini. Di mana diorang tahu diorang nak lawan dekat turtle tu susah sedikit. Jadi diorang cuba untuk biar tim Vamos gerak ke depan supaya diorang boleh, chip a bit of damage, kurangkan nyawa sedikit. Bila lebih kurang setengah, baru diorang betul-betul commit ke dalam fight tersebut. Di mana senang untuk Hazel stackkan dia punya Warcry, and then bila dah full, baru dia pergi untuk dapatkan kill dekat sesiapa yang setengah HP. Dekat bahagian bawah, dari QT. Dia lepaskan dia punya SOD tapi tak tekan tu mangsa. Tapi dia dah sampai sekarang ni. Ada lompatan tadi. Cuba untuk mencari mangsa lagi. Narco cukup agresif. Sebenarnya Swallow dah aktifkan. Mungkin bisa bikin jika tak mampu tak berbuat apa-apa. Membenarkan untuk tim Vamos sekali dapatkan kill yang ketiga dalam permainan. Melcuti sekarang ini kena main dengan selamat sebenarnya. Dia tahu dekat fasa early game, damage dia sebenarnya tak banyak. Tambah pula bila Narco gunakan Freya, dia boleh je terus sampai ke bahagian belakang, menyekat pergerakan Melcuti. Itu akan menyukarkan lagi keadaan untuk pasukan Invictus Gaming nak memastikan damage bila mereka boleh masuk dalam team fight. Gato dalam match ni memang suka pakai ulti dia. Okey je nak pakai ulti. Tapi macam timing tu kenalah. Selain itu, saya rasa macam dalam keadaan game ni untuk Vamos dengan Invictus Gaming, walaupun perbezaan gol 800, tapi jujur untuk dua-dua tim, dia tak ada perubahan yang besar sangat. Cuma yang saya boleh cakap, saya rasa Invictus dia punya scaling jauh lebih bagus lah berbanding dengan Vamos. Jadi Vamos sebenarnya harapkan untuk dapatkan 4,000 goal advantage by 10 minutes. Sebab at this point pun, kalau kita tengok untuk tim Vamos, mereka memang pastikan yang early game mereka menang. Sebab kalau Invictus Gaming dah mula masuk ke fasa pertengahan permainan, itu akan jadi susah untuk tim Vamos kalau mereka nak counter back. Mereka ada Hayabusa pada Hazel. Mereka ada Moscow pada Melcuti. Sempat. Tengok macam mana kat bahagian hadapan. Mereka cuba untuk mencari mangsa. Nova Escobar cuba untuk dicari. Avatar of the Guardian melarikan diri dan terpaksa tinggalkan pula Swallow. Seorang-seorang. Swallow berapa kali dah jadi kambing hitam. Bila Nova Escobar dia lompat, dia ingat nak set up. Tapi tak ada orang lain. Lepas tu Swallow pula yang dijadikan sebagai kambing hitam lagi. Melcuti memang akan diberikan tanggungjawab besar untuk jaga long lane pasukan Invictus Gaming. Tapi saya sebenarnya faham apa yang Nova lakukan. Saya sebagai Roma, saya lagi okey kalau mid mati daripada saya mati. Kena jaga KDA. Sebab kita tahu kita mati banyak, kita akan kena blame. Sebagai mid lane, saya menyampah dengan Roma macam tu. Sebab tu kita tak main sekali. Betul juga kan? Saya main dengan Husky. Oh, Husky memang baik lah, patutlah. Okay. Sebab tu dia lama tak main. Sebab tu dia kalah hari tu kan. Okay. Dekat bahagian atas kali ni Y3 yang cuba untuk dicari. Cuba untuk bertahan lagi berhadapan dengan orang pemain. Tetapi bukanlah tanggungjawab yang mudah. Narco cukup menyakitkan Nova Escobar cuba untuk bertahan lagi. Sekali lagi Swallow tunjukkan muka. Kalau dekat keadaan sekarang ni kan, kalau Swallow, saya tak nak percaya dia dekat Nova Escobar. Betul. Berapa kali dah? Dia dah 2 kali mati ni Swallow. Tapi Hazel
dicari oleh Sepat. Purple buff yang masih lagi berjaya untuk didapatkan dengan adil retribution. Namun begitu Sepat, dia jalankan tugas dengan cukup baik sebenarnya menghalang Hazel untuk dapatkan farm yang mencukupi. Satu tangkapan tsunami slam dan TL telah didapatkan. Namun begitu bagaimana Hazel yang sempat didapatkan sebentar skill telah ditumpangkan begitu saja. Adam Popo cuba untuk masuk tetapi fokus mereka adalah untuk mendapatkan medali dekat bahagian tengah. Narco dicari tetapi Narco kata tak ada masalah lawan 4 Masro. Narco cuba untuk masuk. Narco dapatkan Ceylon cukup kemas daripada Narco membenamkan seorang pemain dalam tower pasukan Invictus Gaming sendiri. Dan ini sebenarnya start daripada Sepat. Kan Sepat dekat situ, dia buat perangai pick me and untuk tahu perangai pick me tu macam mana? Tahu. Tahu kan? Dia duduk kat depan macam tengoklah saya. Tiba-tiba Zikif masuk, dapatkan Hayabusa. So kita tengok instant replay dekat sini. Dia terus fast forward kepada Nakko punya time dan ini kenapa Freya banyak kali di ban. Walaupun dia ada counter lah apalah dalam game ni tak adalah counter tapi even ada sekalipun ada sebab kenapa kat Malaysia orang panggil Freya ni orang gila. Betul. Kalau pergi dekat hospital dia ada. Dia memang nampak gila tapi ini lagi gila. Melkuti langsung tak boleh nak main ni. Aaron Fofo masuk dapatkan dia dekat bahagian belakang. Lepas tu ada pula Natko yang sedang cari pemain dekat bahagian belakang juga. Saya rasa untuk Invictus Gaming sekarang ni kena sabar sekejap. Main selamat. Sebab tim Vamos selagi mana mereka belum capai minit ke-10, masih lagi ada ruang untuk mereka berikan tekanan lagi. Sekarang ni harapan sebenarnya Hazel dah dapat punya War Axe. Jadi dia sebenarnya boleh lawan lama sedikit. Harap dia boleh dapat kill. Dapat kill lah Natko. Ya. Shutdown terus. Tapi dalam masa yang sama mereka terpaksa trade pula untuk Lord didapatkan oleh tim Vamos. Walaupun dengan keadaan Natko tak ada dalam permainan, tim Vamos ada tambahan power iaitu Lord. Saya rasa masih lagi ada ruang untuk tim Vamos dapatkan lagi tarik daripada pasukan Invictus Gaming. Tabar pula sebab Sepat ni aktif sangat. Berapa kali dia cari Hazel dan follow up daripada Zakir juga dengan ada Tsunami Slam. Itu yang patutnya ditakutkan juga oleh pasukan Invictus Gaming kalau mereka nak masuk. Tapi saya rasa still okay untuk Invictus Gaming kat sini. Sebab satu benda yang kita kena faham sebagai player dan sebagai penonton yang tengok, kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Sebab lagi kita bersyukur, lagi banyak kita dapat. Jadi kalau dia bersyukur dia dapat bunuh Nakko sekali, nanti dia boleh bunuh lagi. Boleh bunuh lagi. Apa yang Invictus perlu lakukan, jangan bagi game ni end sampai minit ke-16-17. By that time sepatutnya Mel dah full item, sama juga dengan Hazel. Nova Escobar cuba untuk didapatkan angkatan Tsunami Slam pada Zakir. Dapatkan Nova Escobar masih lagi cuba untuk bertahan. Namun begitu Zakir pula yang terpaksa menerima damage agak besar daripada pasukan Invictus Gaming. Lot dekat bahagian bawah untuk tim Vamos. Mereka cuba untuk masuk. Zakir mengintai peluang. Cuba untuk lakukan hentakan. Sempat cuba untuk masuk lagi dan lagi. Pertahanan masih lagi diteruskan oleh pasukan Invictus Gaming. Tetapi Natko juga cuba untuk mencari ruang. Membersihkan minion wave dekat bahagian atas buat kali ini. Namun begitu untuk Invictus Gaming masih lagi sempat untuk tarik nafas. Ya sekarang ni Mel dia ada 3 item tapi nanti dia kena invest dekat satu juga item defend sama ada Winter ataupun Rose Gold. Saya sebenarnya rasa macam lagi bagus tu dia ambil Rose Gold dalam situasi macam ni sebab kalau dia terhenti sekejap Nakko semua daripada Vamos boleh kejar dia balik. Jadi saya rasa macam mungkin still terlalu awal untuk Victor start fight. Sekarang ni diorang kena defend je, which is okay. Defend je. Lama kelamaan Vamos akan throw. Tunggu je. Natko cuba untuk dicari. Tetapi untuk Invictus Gaming, mereka tahu dengan keadaan sekarang ni mereka pun masih kena bermain dengan selamat. Macam tadi Lafla katakan mereka kena sehabis baik untuk mempertahankan kedudukan mereka. Tapi dalam masa yang sama juga, tak boleh nak kontrol dengan terlalu lama untuk tim Vamos sebab kalau kita tengok untuk Invictus Gaming, mereka jauh lebih unggul kalau berada dekat fasa late game. Jadi tim Vamos kena habiskan permainan dengan lebih awal jika mereka nak dapatkan kemenangan. Sebab Invictus Gaming, late game nanti mereka tak ada isu lagi pula. Melkuti sekarang ni tengah cuba untuk play safe juga. Dan banyak dah game yang kita cast, tim yang tak ada marksman tu, kalau inhibitor dah tak ada pun, nak end tu tetap susah. Yes. Jadi memang nak tak nak, memang betul. Diorang kena sebenarnya lebih harapkan di mana Invictus, diorang akan start team fight. Sebab itu je yang sebenarnya Vamos mahukan. Diorang macam cleaner. Diorang nak sapu habis and then baru destroy diorang punya base. Kalau nak main makro dengan tak ada marksman ni, dia susah sikit lah. Cuma sebabkan keadaan sekarang ni pun Invictus Gaming daripada segi pertahanan mereka pun nampak solid sebenarnya. Jadi tim Vamos pun kalau contoh mereka nak dapatkan inhibitor turret pun masih lagi perlu tunggu macam mana Lafel dah katakan tadi. Tim Vamos mengharapkan Invictus Gaming yang untuk start the fight. Sebab kalau untuk Invictus Gaming, mereka tak ada masalah kalau game ni pergi ke late game sekalipun. Cumanya nak start the fight, mereka perlu pastikan Nova Escobar punya Avatar of the Guardian tu bukan hanya sekadar lakukan tangkapan tapi lebih kepada menyekat pengeluaran damage daripada tim Vamos. Sama ada nak sekat pergerakan Natko ataupun nak mengelak daripada Cloakun berjaya untuk lakukan tangkapan lagi ke atas pasukan Invictus Gaming. Sebabkan IMU pada Cloakun ni yang akan menjadikan key point untuk tim Vamos macam mana mereka nak menjatuhkan pemain daripada pasukan Invictus Gaming. Saya rasa eventually Cloakun akan cuba untuk dapatkan knockout strike daripada Y3.
untuk cuba lawan dengan Invictus. Sekarang ni Lord bawah 10,000 HP. AOG masuk, reset. Okey, dah kena reset tapi Natko dapatkan swallow dekat bahagian belakang. Mereka mencuba lagi dan lagi. Natko mencari pula posisi pada QT tapi tengok bagaimana sempat itu kali Hansel. QT juga dah ada Dewan Gosgor. Nova Escobar cuba untuk ditangkap tapi berhadapan dengan 3 orang pemain. Bukanlah satu roh yang mudah untuk melarikan diri untuk Nova Escobar. Berjaya juga untuk didapatkan Zekif. Meninggalkan Getri bersama-sama dengan Hazel saja untuk melakukan pertahanan. Namun begitu, ini adalah peluang untuk tim Vamos sekali lagi mendapatkan Lord. Memandangkan mereka juga tak boleh nak overextend, nak mulakan team fight kepada pasukan Invictus Gaming. Kerana kurang daripada beberapa saat saja lagi, Invictus Gaming dah boleh untuk melakukan pertahanan dengan lebih kebal. Ya, jadi dah buat kerja dia. Dia cuba untuk dapatkan error untuk pastikan yang diorang tak boleh nak curi Lord. Tetapi itulah line up diorang. Ogi Sharky tapi damage masih tak cukup. Ini antara sebab kita belum nampak Hayabusa. Sebab Hayabusa dia kuat kalau dia dapat snowball. Tapi dalam meta sekarang memang susah untuk dia nak snowball dalam perlawanan. Jadi untuk Invictus kita boleh nampak Natko seorang saja boleh lawan dengan 3-4 orang. Dan saya ni taklah pandai matematik sangat. Tapi kalau satu boleh lawan dengan 4, saya rasa macam itu trik yang tak bagus. Betul. Untuk Invictus. 1 tambah 4 jadi 5. Tapi kalau contoh mereka tertewas, jadi minus dekat situ. Jadi untuk Invictus Gaming kena... Dengan keadaan sekarang mereka ada 5 orang pemain balik. Walaupun tim Vamos dapatkan lot yang kedua. Jadi masih lagi perlu untuk bermain dengan selamat. Masih lagi perlu untuk melakukan pertahanan. Tetapi untuk tim Vamos, mereka sendiri pun tak boleh nak overextend walaupun mereka ada lot. Sebabkan sekarang ni kalau contoh satu tangkapan daripada Nova Escobar dah berjaya untuk pancing skill set daripada tim Vamos, itu akan memberikan kesukaran untuk mereka pula. Saya rasa seorang tetap kena buat dan saya rasa antara Zekif ataupun Sepat. Sizzla mungkin error pun cakap orang. Korang tak nak rasa macam nak dive ke? Korang tak ada rasa macam nak ke depan je ke? So sekarang ni Lord dah masuk tapi kita boleh nampak Invictus boleh clear minion laju and Vamos dah tak nak buat apa lah. Diorang harapkan Invictus ke depan. Invictus cakap tak nak, diorang tak ke depan. Jadi sekarang kita kena tunggu untuk Lord yang seterusnya. Melainkan Natko just terjun and then yang lain semua ikut. Betul. Sebabkan Invictus Gaming pun diorang main kat dalamnya ni. Tapi tengok Nova Escobar kena cari. E3 juga diasak. Invictus tarik kat bahagian bawah dah pecah. Cuba dapatkan bahagian tengah. Nova Escobar susah nak berjalan ni sebab Clockwork beberapa kali dekat bahagian hadapan dia menyusahkan sebenarnya untuk pasukan Invictus Gaming in case kalau mereka nak ke depan. Jadi macam tadi dah Lafel katakan, tim Vamos sama ada mereka sendiri yang terus terjun ke dalam hantar Natko, cari pemain dekat bahagian belakang pasukan Invictus Gaming, ataupun Invictus Gaming pula yang bermain dengan selamat lagi, bermain dengan perlahan lagi, tunggu tim Vamos yang masuk ke belakang. Tapi kalau tunggu perkara tersebut, either way sama ada tim Vamos overextend kesilapan ataupun Invictus Gaming dah tak boleh tak ada damage daripada tim Vamos. Tapi seperti yang saya cakap, 17 minit Invictus akan full item. Hazel pun dah siapkan dia punya BOD. Jadi walaupun dia dapat hero yang keras, saya rasa dia dah boleh mendapatkan kill. Dia cuma nak dapatkan peluang. One chance, one opportunity to... saya dah tak ingat lagu Eminem tu. Tapi fahamlah apa yang cuba sampaikan kan. Saya faham. Minit ke-16, Invictus Gaming nampak bermain dengan kawasan perumahan sendiri. Tim Vamos pula mencari ruang terutama dekat kawasan semak-samuk yang berhampiran dengan lot yang ketiga kat bahagian atas. Kita kena tunggu lot lagi sebenarnya. Sebab Tim Vamos nak kena tunggu lot. Invictus Gaming pun nak kena tunggu serangan seterusnya pada Tim Vamos. Ya, dan sekarang kita tengok Mel. Saya rasa dia macam on the way nak siapkan dia punya Rose Gold. Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang bagus dan nampak gayanya macam Hazel nak siapkan Endless Battle. Jadi damage daripada Invictus sebenarnya dah cukup dah. Memang sangat cukup. Cuma positioning. Saya rasa diorang nak tak nak kena settlekan Natko terlebih dahulu. Bila Natko dah tak ada, baru diorang akan rasa lebih senang nak fight. Sebab Natko dia punya damage is more AOE berbanding daripada yang lain daripada Vamos. Clock pun AOE juga tapi disebabkan jarak dia dekat, diorang mungkin boleh punish. Jadi diorang kena fikir tu je. Just bunuh Natko and then lepas tu game ni jadi senang sikit. Tak senang sepunya tapi senang sikit lah. At least lah orang kata. Tapi Natko dia terus fokus dekat lot tu. Cuba untuk cari Melcuti dekat belakang. Zekio cuba untuk didapatkan. Natko dah masuk tapi tengok bagaimana Swallow dijatuhkan begitu saja. Melcuti diasal pula buat kali ni. Cuba untuk menjalankan kedudukan tapi Melcuti juga tidak. Natko cuba untuk dapat kali Hazel dengan Ogi Shadow Kill tetapi Natko emosi cuba untuk pecahkan. Zekio ditumbang kali Hazel. Error pun juga tak ada double kill untuk Hazel. Mungkin akan di triple kill mencari lagi tapi triple kill untuk Hazel. Mencari medium. Cuba untuk bertarik ke bahagian depan ke Clockwork juga Natko masuk ke bahagian belakang mencari posisi pemain seterusnya tapi Nova Escobar menjatuhkan Natko pula. Meninggalkan Clockwork sahaja bersendirian untuk tim Vamos. 3 orang pemain daripada Invictus Gaming
Akankah terus mereka memberikan fokus kepada lot yang ketiga? Masih lagi menunggu ruang. Yendri melakukan zoning ke arah pemain yang bernama Clockun supaya Hazel dapatkan Royal Slasher bagi mendapatkan lot yang ketiga dalam permainan untuk Invictus Gaming secara percuma. Riz, ni antara sebab kenapa kita mempersoalkan kenapa tak bagi Hazel hero yang carry. Sebab kita boleh nampak, even pakai Hayabusa yang bukan dekat dalam meta, dia masih boleh lakukannya. Dia pastikan dia dapatkan full item. Kemudian damage yang dia boleh keluarkan sebenarnya memang sangat-sangat tinggi. Tapi yang menyebabkan Hayabusa ni sebenarnya menjadi disebabkan draft Vamos sendiri. Ini adalah draft yang diorang tak boleh nak endkan game. Dan ini sebenarnya membantu Invictus Gaming. Dan saya rasa tim Vamos pun dalam bahasa pasar, dia macam mati kutu sikit. Tak tahu macam mana nak start fight supaya diorang boleh masuk dalam base dengan selamat. Sebab nak aku kalau tanya pun, dia tak nak sacrificekan diri dia untuk lompat untuk cuba endkan game. Sebab dah tahu kalau kena wipe out dekat base enemy, memang GG. So, saya rasa antara salah satu sebab juga kenapa Natco tak nak korbankan diri dia. Kalau tengok pada segi KDA pun, Natco sebenarnya pengeluar damage terbesar untuk Team Vamos. Let's say kalau dia korbankan diri dia, itu akan jadi satu berita baik untuk pasukan Invictus Gaming. Yentri dicari, Adam Fovo dapatkan Yentri. Tetapi bantuan daripada Hazel tak memberikan kemudahan untuk pasukan Invictus Gaming dekat bahagian bawah. Namun begitu ini Inhibitor tarik dekat bahagian atas pula yang jadikan sebagai target. Dan aku nak try end ke? Tapi tengok bagaimana dekat bahagian bawah. Ada percubaan pada Natco untuk melakukan sedikit sebuah pergerakan yang berbeza. Natco dicari oleh Hazel. Ada Ogi Shadow Kid dilepaskan dekat bahagian bawah. Namun begitu Natco terus hilang di tangan Hazel. Satu berbalas satu untuk kedua pasukan. Tetapi untuk pasukan Invictus Gaming perlu untuk dapatkan lagi menara yang seterusnya. Tetapi disebabkan oleh Adam 4-4 dengan penggunaan hero Harley ini tersebut menyebabkan tim Vamos juga masih lagi mampu untuk bertahan, masih lagi ada ruang untuk mereka menyekap pergerakan Invictus Gaming. Satu yang bagus daripada trade tadi tu adalah tim Vamos dapat jaga diorang punya inhibitor sendiri. Saya rasa dekat situ nak aku harapkan cukup masa untuk minion spawn supaya dia boleh lah lifesteal dekat minion. Tapi sekurang-kurangnya diorang dapat jaga diorang punya base sekejap saja lagi. Nampaklah yang sekarang ni untuk Invictus Gaming kena main sabar lagi. Kena jaga lagi base mereka. Untuk tim Vamos, nampak macam mereka ada jugalah cuba untuk mencari idea dengan menghantar Natco. Tadi kita nampak kat bahagian bawah ada sedikit split push yang cuba untuk dilakukan. Cuma yang disebabkan oleh pasukan Invictus Gaming, mereka daripada segi ketahanan pun mereka ada. Jadi kalau contoh 2 orang dekat bahagian bawah menjaga Natco, masih lagi ada 3 orang pemain yang boleh lakukan pergerakan yang berbeza dekat bahagian tengah juga bahagian atas. Jadi tim Vamos pun perlu untuk ambil kira perkara tersebut. Satu benda yang Vamos pun tengah fikirkan, lagi lama game ni lagi rugi diorang. Kan? Sebab you're just Uish. dia macam cuma melambatkan perkara yang memang akan jadi. Jadi untuk Vamos, saya rasa tak nak diorang kena buat play. Tapi sememangnya nak buat play lawan dengan Zushin, dan juga kata itu bukan perkara yang mudah. Sebab siapa yang ke depan boleh kena taunt, boleh kena tangkap. Jadi nak tak nak error, boleh dapat Mel, memang boleh dapat Mel. Cukup dah. Sikit lagi tapi Nova Escobar datang tepat pada waktunya. Adam 4-4 cuba untuk bertahan lagi dan lagi, tapi tengok bagaimana Melky itu nyawa sekerendah berjaya untuk didapatkan juga Adam 4-4 sebaliknya. Tetapi 1 lawan 1 Natco dapatkan Adam 4-4, tapi Hazel tumbang down. Hazel ditumbangkan oleh Natco, double kill dikunci. Natco menjadi triple kill mungkin ke atas Nova Escobar. Ada immortality lagi, masa lagi cuba untuk bertahan. Yentri dan juga Isuelo tak boleh nak buat apa-apa kerana Nova Escobar juga akan memberikan nyawanya kepada Natco. Sakit Yentri yang cuba juga untuk mencari 3 orang pemain lagi daripada tim Vamos. Nyawa mereka rendah, terpaksa mengundurkan diri. Tetapi masih lagi ada lot dalam permainan untuk tim Vamos nak cari. Pakito ni kalau 0-3-5 pun seram juga sebenarnya. AoE damage daripada Pakito tinggi. Dan again, ini adalah masalah Vamos. Diorang macam, dapat tangkap bagus, good. Tapi still, diorang bukannya boleh buat apa sangat. Tak ada hero yang attack jarak jauh. Jadi ini nampak macam diorang nak cuba paksa sedikit. Tapi boleh end sebenarnya untuk tim Vamos. Tempat terus masuk ke bahagian belakang mencari seorang pemain. Suelo cuba untuk bertahan. Ada Crucial Beacon yang diaktifkan oleh Suelo. Pertahanan masih cuba untuk dilakukan. Tetapi Yentri juga masih lagi ada damage yang mencukupi untuk melakukan pertahanan. Suelo dapatkan sempat. Zakim cuba untuk mencari ruang. Tetapi Zakim nyawa jika rendah yang mungkin akan ditumbangkan. Hilang juga nyawa Zakim. Tim Vamos. Okay lah. Saya Dia nak jadi innocent kejap. jadi innocent sekejap. Tapi tadi tu guilty tu untuk LQT. Aish. 2 orang pemain pada tim Vamos. Betul lah tadi cakap Lafel. Terlalu paksa untuk tim Vamos untuk mereka nak endkan game. Tapi dah tak ada pilihan lain. Takkan nak tunggu untuk semua hidup balik kan? Ya, sebab lagi satu pun kalau diorang paksa lot, 5-5 hidup balik. So, kita hadap lagi pertahanan yang sama. Sebab tu sekarang ni memang nampak macam dia lose situation. Melainkan Vamos dapat ramai sangat. Tadi diorang dapat 2 pun nampak gayanya tak cukup. Dan sekarang ni Invictus, diorang nak paksa lot, minion kat bawah tu mungkin boleh end, tapi rasanya macam tak boleh kot. Itu ada.
Okay. Okay, Lord berjaya didapatkan oleh Invictus. Oh, nak masuk. Natko. Immortality dah pecah ni untuk Natko. Ada 4-4 dah sampai. Mungkin akan ada mangsa seterusnya. Tapi Natko masih lagi mampu. Oh, tak berjaya untuk bertahan. Shutdown juga. Dengan adanya... Ini lot yang keempat dalam permainan. Minit ke-22 dah ni. Invictus Gaming nampak gayanya masih lagi ada ruang untuk mereka berikan serangan. Dan tim Vamos masih lagi tak dapat jawapan. Ni antara sebab kita tak nampak banyak fighter gold lane daripada April, Mei dan juga Jun untuk 2026 ni. Disebabkan tu je lah, macam kita memang boleh nampak power untuk like what, first 50 minutes of the game. Tapi lepas tu nak end tu susah. And semua orang tahu nak end tu yang penting. It's not how you start, it's how you finish. Macam ayat cikgu saya. Okay. The gift tak kena pasti tu. Kata Tsunami Slam mungkin boleh berlaku. Tapi jauh sikit tu. Boleh cuba. Tapi Zeki masih lagi ada nyawa penuh. Namun begitu percubaan untuk pasukan Invictus Gaming lebih kepada nak fokus kepada inhibitor turret. MelQT nyawa dia rendah sangat. Clockwork ada 4-4 juga Zeki masih cuba untuk bertahan. Lompatan tanpa tahu dekat dia pada Nova Escobar. Mencuba untuk mencari mangsa. Hazel cuba untuk masuk. Zeki cuba untuk bertahan tapi hilang di tangan melQT. Clockwork cuba untuk bertahan tapi Narco dah kembali dan bermain dan Narco. Cuba untuk bertahan double kill untuk melQT lagi dan lagi mencari kill yang seterusnya. Tapi fokus mereka adalah untuk Crystal. Invictus Gaming berjaya untuk menyamakan kedudukan mereka 2-2. Berhadapan dengan tim Vamos secara tak langsung. Ini match point untuk kedua-dua pasukan. Ya, sekarang ni kita tengok di mana Vamos diorang berjaya untuk dapatkan 2-0. Tapi IG, lepas diorang dah lock in, Hazel dapat hero carry. Walaupun adalah Hayabusa, tapi memang ini adalah IG. Diorang tahu win condition untuk Vamos. Ya, early game, mid game, korang ambil semua. Korang